Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini Cik Ani nak berkongsi cara Cik Ani buat kek sarang semut. Setengah orang cakap kek gula hangus pun dia juga ya, sama saja, gula hangus ataupun sarang semut. Sarang semut tu sebab dia berlubang-lubang. Kalau orang sebut kek gula hangus sebab gula tu kita karamelkan dia. Kan? Jom. Okey, mula-mula kita nak buat kek gula hangus ni. Ni satu cawan gula putih ni untuk kita buat karamel dia dulu. Kita cairkan gula ni. Api tak mau kuat, api sederhana saja ataupun kecil. Kalau kuat sangat sekarang, tak sempat kita toleh kiri kanan, gula kita dah hangus. Nampak tu, tengok tepi-tepi dia dah start gula kita mencair ya. Nampak macam tu. Gula ni boleh dikurangkan kalau tak suka manis ya. Gunakan je setengah ataupun 1/3 cawan gula. Ini saya suka 1 cawan. Nampak? Ni kita biarkan sebab ada lagi ketulan putih-putih tu. Dia tak cair sepenuhnya lagi. Kita sediakan air panas ya sebanyak 1 cawan. Dah cair elok dah. Okey, kita tuangkan air panas sebanyak 1 cawan secara perlahan-lahan, okey. Dan kita kacau sehingga dia larut. Okey, bila gula kita dah cair, kita masukkan sebanyak 2 sudu gula merah. Ini gula merah. Okey. Ini untuk bagi kek kita nampak gelap sikit lah. Bagi dia larut. Nampak ni, dah habis. Dia dah habis larut macam ni. Kita masukkan margarin sebanyak 1,5 sudu. Okey. Okey, dah cair macam ni. Kita tutupkan api dan kita biarkan dia sejuk. Sekarang kita suka tepung pula. Tepung ni sebanyak 1 cawan. Ni dia. Nampak ni. Baking powder 1 sudu. Soda pun 1 sudu. Ni kita ayatkan. Ni kita ada telur 4 biji. Grade A ya. B pun boleh. Kalau grade C tu kena 5 biji lah. Sebab dia kecil. Okay, susu pekat manis sebanyak setengah cawan. Okay, ni saya masukkan sedikit garam. 1/4 sudu kecil ni. Kecil sangat. Sudu yang last. Secubit garam, macam tu. Okey, kita tak mau kepuk telur ni sampai dia kembang ya. Jadi kita masukkan tepung sedikit demi sedikit, tepung yang kita ayak tadi, dan kita sulangkan dengan air gula tadi yang kita masak tadi. Jangan tuang sekaligus, kita selang-selikan. Okey, dah siap ni. Ni loyang kita. Sapukan margarin. Sini saya taburkan sedikit tepung supaya kek kita tak melekat ya. Okay, sekarang kita tuang adunan ni ke dalam loyang. Sambil tu kita tapis lah. Takut ada adunan kita yang berketul ya. Okay, kita bakar dia selama 1 jam. 10 minit terakhir kita menggunakan api atas bawah ya. Selama 50 minit kita menggunakan api bawah sahaja. Okey, kek gula hangus kita dah pun masak. Tu dia. Okay, kita tunggu sejuk dulu. Baru kita keluarkan. Okey, sekarang kek kita ni dah pun sejuk ya. Kita boleh pegang dah ni. Bolehlah kita keluarkan pada loyang ni. Tengok ni ya. Nampak tu. Ni sarang dia. Dia kena potong melintang ya. Yang macam ni menegak. Kalau macam ni dia melintang. Nampak urat dia. Lubang-lubang dia. Okey. Dah pun siap kita potong. Sekarang bolehlah kita makan tu kita ni. Macam ni rupa dia. Memang bersarang-sarang dia. Tak perlu pun kita perap ya.
Alhamdulillah. Ingat ya, gula kalau tak nak manis, gula tu dikurangkan.